Kata apa ke hukum jual duit lama seperti duit 5 kok. Ada duit masa Raja Milai dah, zaman dulu lagi. Lepas tu nak beli 200,000. Bagaimana hukum 5 kok? Hak yang dulu. Kalau masa Raja Milai ada tu yang nasah dah duit tak lewat beli dah. Ada tak lewat beli dah. Duit tu yang nasah dah. Lepas tu bila yang nasah dah, lepas tu bola kahir Raja Milai mati, ya khadagah. Muka tuai duit ada. Ramah ada di duit tu tak ada dah tuai tu. Kalau masa raja ada tu, tengok ada duit 5 kok tu bahap sah yang dulu Sah, 5 kok. Dia skop besar, dia skop. Rai yang dulu. Rai, nampak gambar dia kan? Nampak gambar dia beli duit dengan duit. Rai. Ya masalah duit dengan duit tu masalah ke apa? Masalah ada kira masalah mah dengan mah yang dulu. Nung ada pun kita ada kerja masalah lah ni. Duit ni duit ada pakar hatta di harga dia ada nilai dah. Duit ni ada pakar kita nak bayar nak beli tak dia dah. Kita ambil duit tu ke beli. Agak tak ambil dah. Agak tak ambil dah kalau nak beli. Mereka dia tahu kata duit ni ada harga ada memik kerana tu. Patut adalah dalam kalangan fuak-fuak kerajaan tu dia nak ambil taruh duit yang dulu taruh di bibit tapan dia ke apa tu. Payah prakak nak beli duit yang dulu tu kau mahal apa dah. Kita tak nak jual. Tak ada masalah jual. Dia takut dia rebo dah. Dia rebo. Dia takut dia rebo. Apa jual? Jual duit tu dah. Ada dia rebo. Cuma yo kita jual duit tu pak tu yang ambil duit dia kita taruh tempat muzium, tempat bibit tapan ke apa dia taruh. Lah sebuah kerajaan Turki kau masuk Utsmani di bagai-bagai Nabi kita taruh di Istanbul tu taruh pipi tapan yo usaha bayar duit untuk orang itu nak bayar bagai-bagai hak dulu kestek-kestek seleh ada di Mekah di Nazar tu Daulah Utsman. Lepas tu masa Mustafa Kamal Atatürk tu senyak setahun masa tu bapak mari masuk Erdogan lah ni tu itu pula hidup kuat pula agama. Siapa kat tempat gereja tu yang maya yang pakai guna maya lah ni gereja yang maya lah ni di gereja dulu gereja Daulah Utsmaniyah duk kuat mereka masa tu ya kuat agama ya Islam maka ya ubah gereja Sofia tu jadi sejik. Lepas tu masa Mustafa Kamal Atatürk mari metah ni Turki ya ubah gereja ya ubah sejik asal gereja ya buat sejik muka jadi selesai semua dah kan kita ambil gereja Kristian. Orang Turki hak Kristian dulu. Mari tukar agama, ya ubah. Gereja dia sejak. Apa ni misalnya negeri Syia Lakahri misalnya. Negeri Syia Lakahri tu misalnya raja ka nayuk pakak ke mana atau hidayah yo. Pakak maksud Islam habis di negeri kakak habis. Waktu wak yo sumo, wak Shanghai wak gapo, itu ubah wak sejak. Tak capai di Islam misal. Tak ada masalah dah wak sejak. Waktu ke masa tu dua maya waktu tu gereja Sofia dia. Dua maya lama dah kata tu hang maya patut hang. Ni orang kan ubah dia sejak kelih. Fak Kristian orang Fak Kristian orang. Ya Kristian adalah Turki masa tu Kristian mazhab ada. Ya moga Turki tak dengan Rusia, takak dengan Rusia, takak dengan negeri Azerbaijan, takak dengan negeri Armenia. Tu Fak Syafi'i aja tu lah. Islam mazhab Syafi'i duk dalam Azerbaijan, duk dalam Armenia. Sampai ada ulama kita tengok ulama tu Syekh mazhab Syafi'i tu Al-Arminiyah yang mari dia Armenia tu negeri Kristian dia merdeka pada Rusia tu. Azerbaijan negeri Islam merdeka pada Rusia dulu. Lepas tu Turki tu. Lepas tu asal dulu masalah gereja dalam negeri Turki tu gereja Kristian mazhab Ortodok. Russian Ortodok kan. Daripada gereja di sejik. Lepas tu buat apa Mustafa Kamal Atatürk kata, ayo buat sejik jadi muzium, pipi tapan. Bawa masuk Erdogan kata ni, ubah dia sejik leh. Pakak maya ramah di situ tu. Hebat. Tu pemimpin dia hak kuat agama dia tu tengok. Kesai terleh tu. Kalau negara Islam pakak kuat agama pemimpinnya semua tak suka. Tak suka apa? Jalan ni ada duit ketah duit gapo tu. Jadi satu benda tu kita nak buat bayar tak boleh dah. Bukan buat nilai ngaya boleh dah. Nak bayar agak tak boleh tak laku dah gitu. Apabila tak laku dah tu. Lepas tu demo nak beli nak utuh nak taruh di tempat lama tu dah. Apa? You tak gapo. Tak ada masalah. Jadi demo takut jadi rebo ya. Dan supaya ni mata tu kali dia suka batu tak ada harga dia cik. Aku mana mata tu ya ada Rusia ke apa dah khosyak ya ada tu. Syirik kan ni syirik. Mata ke apa Rusia ke apa. Syirik habis. Hei, tak ti sungguh dah, tak ti. Ngaji wirato molek tak apa. Tak kata kau dah pening. Apa ada gaya masalah musafah lepas damai dah. Jabah lepas damai dah. Lepas tu masa Nabi tak ada uak. Masa salafus saleh, masa sahabat, masa tabi'in apa tak ada biar uak. Hari timur belakang ni dah. Lepas timur ulama itu berkhilaf dah. Ulama. Ingat molek al halalu bayyinun, benda halal ya benda yang nyata.
Wal haramu benar haram itu berbayi benar yang nyata. Wa bainahuma umurun musytabihat. Jelas antara dua tu benar yang atas haram tak cakap atas halal. Lepas tu masalah musafahah, masa Nabi tak timbul masalah syekh. Lepas tu ada ulama Syafi'iyah agak yang kata kita kira asal musafahah tu salah ke apa.